Aku pernah nampak ada orang reviewkan buah ni. Ini buah apa namanya pun aku kurang pasti, tapi ini buah yang macam daun dia macam daun pandan berduri macam tu. Actually dia buahnya ada banyak tau. Yang ini buah, itu buah. Okay, dekat sini ni buah ni. And then ada lagi dekat area sini pun ada buah juga. Itu tu. Sana pun ada buah. Tapi kesemua buah yang ada kat sini belum ada yang masak. So saya naik atas tadi kat sana, saya ada jumpa, saya ada nampak pada jauh warna merah, gengs. Ini gengs yang betul-betul sudah masak. Kalau kita tengok bentuk dia kan macam buah sawit tau. Ini tak boleh nak makan dekat sini sebab dia keras. Kita kena bawa dulu ke rumah. And then kita akan reviewkan dekat rumah macam mana rasa buah ini. Finally kita dah sampai dekat rumah. Ini adalah buah yang aku jumpa semalam yang di tepi pantai tu. Okey, tapi aku agak confused sikit sebab dia ada dua nama. Pandan laut ataupun mengkuang laut. Okey, buah ni sebenarnya bukan macam ni tau. Maksudnya sepatutnya dia ada banyak, tapi ada sebahagian tu dia dah jatuh dan kita ambil yang masih melekat di sini. Ini keras tau. Buah ni keras, gengs. Okey, kita ambil satu ya. Ni. Rupa dia macam ni. Tak ada wanginya sama sekali, tapi dulu. Kita rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada manis sikit sangat. Lepas tu dia macam macam belendeh. Tengah dia ada biji. Tak sedap, tak sedap. Nak ke? Nak tak? Nak. Tapi jangan main pisau, tak boleh. Main pisau tak boleh. Aku dah rasa rasanya memang langsung tak sedap. Dia ada manis tapi manisnya sikit sangat-sangat. And then dia macam belendeh. Tengah ni sebenarnya ada macam biji, tapi aku tak pasti biji ni boleh buka ke tak. Saya rasa ini memang tak boleh makan kot. Tapi saya udah makan tadi, tak ada efek apa-apa. Tak ada gatal ke apa, tak ada. Bau dia pun biasa. Okay, dah clear.